Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, kita masih lagi di dalam topik yang sama iaitu 2.2 pergerakan dan pertukaran gas dalam badan manusia. Dalam video sebelum ini, kita telah mempelajari bagaimana oksigen yang masuk ke paru dan diangkat ke seluruh badan. Dalam video kali ini, kita akan belajar apa yang berlaku kepada oksigen dalam sel badan dan bagaimana karbon dioksida pula diangkat keluar dari sel badan. Di dalam sel badan, oksigen yang meresap mengoksidakan molekul glukosa kepada karbon dioksida, air dan tenaga melalui proses respirasi sel. Kita lihat gambar rajah ini. Ini adalah sel badan. Glukosa yang terhasil daripada makanan meresap masuk ke dalam sel badan. Begitu juga dengan oksigen. Oksigen ini akan mengoksidakan glukosa dan menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Persamaan mudahnya, glukosa tambah oksigen dijadikan karbon dioksida tambah air dan juga tenaga. Inilah yang kita gunakan untuk kita menjalani kehidupan seharian. Karbon dioksida yang dihasilkan dalam proses respirasi sel akan meresap ke dalam kapilari darah. Kepekatan karbon dioksida lebih tinggi dalam kapilari darah berbanding alveolus, dan karbon dioksida meresap dalam kapilari darah ke dalam alveolus. Karbon dioksida yang dibebaskan oleh sel juga meresap masuk ke dalam kapilari darah dan diangkat ke alveolus untuk disingkirkan semasa udara dihembus keluar. Cikgu harap anda faham apa yang cikgu terangkan. Mari kita jawab uji minda berikut. Kepekatan karbon dioksida adalah tempat kosong dalam kapilari darah berbanding alveolus. A sama, B lebih tinggi, C lebih rendah. Murid-murid rasa apakah jawapannya? Sama ada A, B ataupun C? Mari kita lihat jawapannya. Jawapannya adalah kepekatan karbon dioksida adalah lebih tinggi dalam kapilari darah berbanding alveolus. Jawapannya adalah B. Itu sahaja daripada cikgu pada hari ini. Terima kasih.